Snack please. Banyaklah kau punya bis. Rosak sikit. Nak tengok macam ni. Assalamualaikum. Salah saja dapat dengan tengah hari lah. Tengah hari ni Siti bawa mak keluar dekat Contemporary. Jaga jam 12 lah. Datang sini nak bagi jam masuk tu dengan bagi telefon dia. Telefon dia punya tempat pemicit tu dia dah tercabut. Paku tumpung cabut. Dengar dia cakap. Telefon tu dengan cik suami sebenarnya dia buat kerja, benda tu jatuh, dia terkompil, terbuang dua-dua tu. Ni bawa mak sebab dah banyak hari tak jalan. Hari ni saya nak bawa dia pergi makan nasi ayam. Dah lama tak bawa nasi ayam. Tengok nak bagi minda dia tu. Macam apa tu? Kita tengok korang ni. Yang ni ada 2 tingkat ke 1 tingkat? Tingkat je bawah. Bawa dia sana. Memang Mana cari glove tangan? dah jom. Tapi cukup dah. Jap. Nak pergi masuk DIY jap. Mak, sedap dah nasi ayam tadi? Kenyang tak? Nak makan lagi tak? Mula-mula ni kawan. Habis dia makan nasi ayam tadi. Nak tambah lauk, dia kata tak payahlah. Tengok, senyum. Hari ni jalan separuh hari. Berjalan kudu Kelly sampai ke Maidi, Contemporary semua pergi dah. Pusing satu pasar raya. Dia nak tidur dah. Pagi tadi makan nasi berlauk, ayam gulai, ayam kampung gulai. Tengah hari makan nasi ayam. Hari nak balik. Nak balik. Cuba tengok. Cuci mata. Dia nak pergi jalan ni. Hari ni satu hari jalan. Panas ke hari ni panas Esok terus tengok kan. Sebab hari ni turun tadi panas dekat Contemporary ni. Tu makan nasi ayam ni panas. Takut besok dia tu sebab tak biasa kena panas ni. Tengok. Tak gila pergi tadi dia duduk depan, ni duduk belakang.